Korang pernah tengok kartun gajah melompat ketakutan bila nampak tikus? Tapi dalam dunia realiti, betul ke gajah yang saiz gegasi ni takut dengan haiwan sekecil tikus? Cuba teka, mitos atau fakta? Komen sekarang. Jawapannya adalah mitos. Gajah sebenarnya tak takut pun kat tikus. Tapi, kenapa gajah nampak macam panik bila ada tikus dekat kaki diorang? A. Sebab tikus tu geli. B. Sebab penglihatan gajah yang lemah. C. Sebab tikus boleh masuk dalam belalai gajah. Jawapannya B. Gajah mempunyai penglihatan yang tak berapa jelas untuk objek yang dekat dan bergerak pantas. Jadi, bila tikus lari laju-laju, gajah cuma terkejut sebab ada benda asing berdesup tiba-tiba kat kaki dia. Bukan sebab dia takut tikus tu sendiri. Lagi satu, mitos kata tikus boleh masuk dalam belalai gajah tu pun salah. Belalai gajah sangat sensitif dan kuat. Sekali gajah hembus, tikus tu boleh melayang jauh. Jadi, jangan tertipu dengan kartun lagi tau. Korang nak tahu tak haiwan apa yang gajah betul-betul takut? Kalau nak tahu, tulis nak kat komen.